melati indah berseri, harum baunya menyentuh rasa. Berhimpun ramai di majlis ini, semangat bersama hangat terasa. Indah mentari sinar di pagi, mekar bunga di nanti-nanti. Sedekat kini kita meraih, inilah Selusi Setia Serasi. Pada 17 Mei 2014 kita berkumpul seramai 35 orang, antaranya Kak Fadila. Kita lancarkan chapter berbahasa Melayu yang pertama di Malaysia dan di dunia, iaitu BNI Solusi. Itulah sejarah dia, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana chapter solusi ni tubuhkan. Okey, mendapat tentangan bukannya senang. Bukannya senang nak convince, bukannya senang nak tubuhkan, bukan senang nak menjadi contoh kepada usahawan-usahawan luar bagaimana referral marketing ni boleh membantu kita dalam bisnes kita. Banyaklah pengalaman saya cakap untuk 10 tahun lah di BNI Solusi Penubuhan hinggalah sekarang yang membuatkan saya banggalah untuk jadi dalam BNI Solusi.